What's up G? Weh, korang abaikan background, korang abaikan aku. Okay, selamat tengah hari guys. Sekarang waktu tengah hari aku nak on the way ke satu tempat ni. Salah satu kawan aku dia kahwin. Korang mesti tak tahu siapa dia. Sekejap lagi aku tunjuk korang siapa yang kahwin ni. Lah, tak serung tu. Wah, tak serung tu. Sebenarnya aku bukan bangun tengah hari, aku dah bangun awal dah tadi. Pagi subuh tadi. Diorang ajak aku pergi naik genting. Sebab member aku ada 2 orang, nama dia Fahmi dengan Huzaimi. Diorang ada kereta apa Toyota 86. Toyota 86 aku terpilih nak naik Wow. Oi, morning. Jom kita mana? Sulat subuh ah. Sulat subuh. Ya. Hey. Jom. Pagi ni kita orang ada plan nak pergi naik genting dengan kereta-kereta handsome. Siap Mama ni. Ini kali pertama Amo follow dorang pergi konvoi pagi-pagi pergi ke Genting dengan awak. Kat sini banyak gila kereta, macam-macam kereta. Weh, thank you doh. Aku first time. Tak, aku mesti ingat sebenarnya. Serius. Aku first time. Satria apa dia? Ni kau-kau Lamborghini pun bawa berhemah tau. A few moments later. Selamat penting. Weh, sumpah gila kau bawa Fahmi. Kau ingat apa? Go-kart ke? Siut. Tapi super best. Corner macam mana pun dia macam go-kart Dia lebih kurang kokak. Aku ingat dia terkeluar tu. Berkesempatan. Diorang ajak aku naik kereta lah, senang cerita lah. Malas lah nak fikir-fikir, buat stres je. Diorang ajak aku naik kereta, aku pun tak pernah rasa pengalaman di kereta. Gegar kan. Aku tak biasa kereta laju. Aku naik MyV je. Tapi tak apalah, adalah rasa pengalaman naik genting dengan diorang dengan kereta mahal weh, cantik weh. Aku dah lah tak boleh dah kereta. Obses. Siapa yang kahwin ni Kau rasa rambut Amu macam mana guys? Sebab hari ni TA tak ada. Sebab TA sebab dia tak pergi lah, senang cerita. Dia tak pergi. So Amu seorang je pergi. Korang sebenarnya Amo banyak je video tau. Amo ada banyak gila idea-idea untuk next content kan. Amo banyak gila, tapi Amo buat masa sekarang dia serabut sikit sebab masa tu kan TM mengandung, lepas tu kita orang pindah rumah apa semua. Kita kena cari dari rumah ke kereta memang tak terurus kita orang. Kita orang terlalu serabut sampai rambut aku pun tak potong-potong. Sebab serabut sangat. Tapi kita serabut-serabut tu kenalah cari tempat yang apa ni? Kacau! Kita walaupun serabut-serabut macam ni, kita kenalah cari masa untuk penenang, masa untuk relax. Kan buat apa nak stres-stres.
By the way kan, cermin aku ni dah pecah teruk gila tau. Asalnya sikit je. Lepas tu aku dah malas dah nak pergi repair. Sebab bila pecah je aku repair, dia pecah lagi minggu depan. Bila pecah lagi aku repair, dia minggu depan lagi. Lagi satu, kereta aku ni dah setahun lebih dah tak basuh langsung. Tak hantar car wash, tak basuh. Korang nak tahu, abang baru je pindah rumah. Pindah rumah tu agak jauh dengan rumah lama. Lepas tu, yang lagi satu tu, Amo tak buat lagi video home tour tu. Korang nak tak Amo buat home tour? Kalau korang nak, korang cuba komen. Teringin lah nak tengok home tour. Tapi rumah Amo tak ada apa lagi ya. Sebenarnya aku dah tak ada semangat dah. Disebabkan hati aku ni, kejut otak aku ni. Amo, kau bangun. Cuba kau jadi rajin. Cuba kau jadi orang yang dah berjaya. Korang tengok ke sekeliling. Cuba kau buka mata tu Amo. Dia macam tu lah otak Amo jadi macam, hati tu kejut otak macam steam tu, steam. Bila cakap banyak dia jadi kacip. Later. Kita pun dah sampai dekat tempat dia, location dia dekat Kelang. Sebentar kita nak keluar, kita kena pakai sunscreen dulu. Memang kau tak bisa bersama. A few moments later. Okey, kita dah siap. Jom kita keluar dari kereta. Okey, dia punya peluri dia makin luas gila weh. Luas gila. Pasal dia bagi. Baik tu, dia macam tempat golf. Tu peluri dia. Bapak dia style tu kat sini. Tempat dia cantik tu. Baik tu. Ni mesti orang kaya ni. Mesti orang kaya. Hei. Macam event tu. Semat tu. Ni aku rasa event paling kuat. Siapa dulu kau tu? Kita ada Aduh. Korang je. Woi, Iman kahwin tu. Kali kedua. Tiga kali kahwin. Oh, Syah Fina tu. Ale. Apa lagi tinggi? WhatsApp dia. Anak-anak kau. Kanan dekat sini semua sudah sedap. Selamat pengantin baru pada Iman, Ali dan Elika. Semoga berkekalan sampai ke hujung hayat. InsyaAllah, Iman hari tu ada cakap dia nak anak 12. Dia nak anak 12. Dia nak buat tim pickleball. Dia untuk Iman Ali. Okey. Okey, untuk Iman Ali. Selamat pengantin baru. Semoga kekal ada cucu. Dapat anak yang soleha dan soleh. Amin. Era. Apa kita sebelum? Era tu. Man, ada lagi man? Lagu ni tak best tak? Tak best. Orang banyak. Bisa tu. So baik. Kami mau tunggu. Guys. Kamu. Aiman akan jumpa siapa? Dia akan jumpa budak kelas belakang. Budak kelas belakang. Oh. Video tu. Oi. Dia bagi video. Libit. Tengok kita jumpa siapa weh. Alhamdulillah, semua berjalan lancar. Boleh. Cade. Ha? Cade. Weh, ulans. Ni otak wedding orang ni weh. Kosong majlis. Hang lagi teruk jatuh dengan kursi tadi. Tak nampak ada kamera? Tak ada. Tak ada. Nampak. Dan selamat hari baru pada Amor. Tahniah anak.
Juga anak jadi anak yang baik. Apa mudahkan kelulusan dan dimurahkan segala dimurahkan rezeki. Mewahkan. Amin. Baik tu. Memang penat aku cari kau. Kau ingat aku datang kedui kau ni sesaja. Lain kali payment bayar. Payment bayar. Jangan sampai aku jumpa muka kau. Okey? Jangan sampai aku jumpa muka kau, totak muka kau Iman Ali. Okey? Kau nak cakap apa-apa kat Iman Ali? Apa cakap dah? Weh, kau ingat kau tu kaya sangat ke? Benda ni semua sponsor lah. Kasut Rani pun sponsor. Acah tu. Face 3D. Bye-bye! Baik tu. Lama gila Memang tak turun-turun dah ni. Kita raja setahun. Kita bukan raja sehari. Ui. Wah, sampai setahun. Bro, setahun bro kontrak. Sampai semua orang balik ni. Kau tak nampak ke? Aku bukan buat majlis untuk manusia je. Oi, lewat jauh. Banyak bila kau main. Anak dengan bini bagus orang ni. Bagus ni. Jumpa anak bini kat rumah. Ingat rumah betul. Ingat rumah bagus ni. Walaupun gerak seorang, tak ikut. So kita jumpa lagi ya. Jumpa lagi kita. Jumpa lagi. Bye. Wah, ni boleh buat itu lah. See you guys. See you guys. Bye. Like, subscribe. Hey.